Mari aku ajar korang cara ikat leader sepantas kilat. So ni main line. Yang ni aku nak tunjuk kat korang aku pakai 27 LB lah. Nampak sikit lah. Leader aku pakai 40. So dalam kamera korang boleh nampak lah cara-cara ikat leader laju macam mana. Okay, first main line ni korang buat macam ni. Agak-agak panjang macam ni lah. Dalam 1 jengkal setengah macam tu lah lebih kurang. Korang ambil jari kelingking ni, pusing dalam 2-3 kali. 2-3 Lepas tu buka dia macam ni. Nampak tak? Lepas tu korang ambil leader. Leader ni kan, letak dia dekat bawah. Dekat line yang sini, korang letak leader korang dekat bawah ni. Boleh nampak Setakat ni boleh nampak Ibu jari korang ni tutup sini. Lepas tu first step, yang ni pusing. Nampak? Pusing. Yang leader ni korang masuk bawah. 1. Boleh nampak? So dia dah bersimpul macam tu kan. Lepas tu sebelah kanan pula, sama step, pusing. Nampak dah ada 2 kat situ kan. Lepas tu pusing lagi. Ulang je banyak kali. Aku selalu dalam 15 ke 20 kali cukup. So korang pusing sampai 15 ke 20 kali cukup. Tak payah panjang-panjang sangat pun. Okay. So ni dalam 15 kali. Cukup lah, 15 kali cukup lah. Lepas tu matikan dia. Lepas korang buka mainline dekat tangan ni kau kena tahan Lepas tu ikat macam biasa. Ni step ni selalu aku pakai gigi lah. Yang ni aku tarik pakai mulut. Tali yang ni aku tarik pakai mulut. Ikatannya macam ni kan. Korang pusing dalam 5-6 kali cukup dah. Ni baru 3 kali lah. Tapi dah nampak lah leader korang ni. Last step dia korang potong lah. Yang lebih ni kan potong. Leader lebih dah potong lah. Main line ni pun potong. Potong, make sure potong yang betul Kalau potong yang salah kena mula balik daripada step awal. So potong yang ni bagi lebihkan dalam 1-2 cm pun boleh. Yang ni tak ada masalah. So settle. Jadi dah kita punya leader. Dapat sesuatu? Sila komen. Mantap.